Pasukan Khas Laut atau lebih dikenali sebagai Paskal merupakan unit elit di bawah Tentera Laut Diraja Malaysia yang ditubuhkan secara rasmi pada 1 Oktober 1980. Penubuhannya bertujuan memperkukuhkan keupayaan pertahanan maritim negara, khususnya dalam menghadapi ancaman di perairan Malaysia. Sejak awal penubuhannya, Paskal telah berkembang menjadi salah satu pasukan khas paling disegani dalam Angkatan Tentera Malaysia dengan keupayaan operasi yang merangkumi 3 domen utama, iaitu darat, laut dan udara. Paskal sering dikaitkan sebagai antara 3 pasukan elit terbaik di Malaysia bersama Grup Gerak Khas dan Pasukan Khas Udara berdasarkan tahap kepakaran, keupayaan taktikal serta penggunaan sistem persenjataan dan kelengkapan yang moden. Anggota pasukan ini dikenali dengan pemakaian beret ungu, melambangkan identiti serta kebanggaan sebagai pasukan khas maritim negara. Dalam pelaksanaan tugas, Paskal memainkan peranan penting dalam menjaga keselamatan dan kedaulatan perairan negara. Antara tanggungjawab utama mereka termasuk membanteras kegiatan LANON, melaksanakan operasi pembebasan tebusan di laut, melindungi kapal dagang serta memastikan keselamatan pelantar minyak daripada sebarang ancaman. Selain itu, pasukan ini turut terlibat dalam operasi perisikan khas, sabotaj serta misi berisiko tinggi yang memerlukan kepakaran khusus dan tahap kesiapsiagaan yang tinggi. Keupayaan Paskal diperkukuhkan melalui latihan intensif yang dijalankan secara berterusan, termasuk kerjasama dengan pasukan khas antarabangsa seperti Kopaska dari Indonesia, Royal Marines dari United Kingdom serta Navy SEAL dari Amerika Syarikat. Pendedahan kepada pelbagai doktrin dan teknik operasi ini menjadikan Paskal sebuah pasukan yang versatile dan mampu beroperasi dalam pelbagai situasi serta persekitaran. Berpangkal di KD Panglima Hitam Lumut, Paskal terus memainkan peranan sebagai barisan hadapan dalam mempertahankan kepentingan maritim Malaysia. Dengan gabungan kepakaran, disiplin dan teknologi moden, pasukan ini kekal sebagai aset strategik yang memastikan keselamatan perairan negara sentiasa terpelihara.